secara terus terang lah, waktu tadi dengar suara ayah saya menangis. Ni sebenarnya saya macam mood saya tengah ni, masa saya menangis ni. Benda ni orang ingatkan macam, oh Syafiq maybe nak cakap something touchy. Tak, benda tu just automatically keluar. Waktu dengar suara ayah, saya dah lama tak dengar. Dah 5 bulan, hampir 5 bulan saya tak dengar suara ayah. Saya pun kalau video ayah pun saya cuba tak nak tengok pasal saya masih sedih. Saya akui, memang saya sedih. Tengok dia sihat tadi pun, aduh. Saya dah lama tak tengok dia sihat kan. Memang benda tu, ya betul. Memang betul soalan ni sensitif lah. Saya terasa lah sangat-sangat sedih lah tengok ayah. Macam tu lama dia tak tengok dia macam tu. Dia sihat. Dia ada cerita, ada scene yang babak. Dia apa? dia kan dia cakap ayah saya ni orang Perak. Jadi ada time director terpaksa cut pasal dia sebut 2 ekor. Ni 2 ekor ni dia sebut Perak punya bunyi. Ini 2 ekor dia. Jadi director terpaksa cut, Abang Dharma, abang gangster dan cerita ni. Sebut 2 ekor. Dia bunyi Perak. Yang kedua dia cakap yang actually pelakon Indonesia perempuan tu kan dia tampar kan. Memang terlepas betul-betul dia kata. Betul-betul. Nasib baik pelakon perempuan tu pun dia profesional. Dan Azril dalam cerita tu pun actually kena ketuk pun hampir betul-betul. Kesian, memang kesian. Ayah saya, dia dah berumur, dia tak boleh nak bajet. Tu dia lah pengalaman yang dia cerita. Dia kata lepas ni tak nak jadi gangster lah. Takut tu cedera orang betul-betul. Dan saya bila tengok je saya teringat dia selalu cerita dengan saya. Dia dengan saya sangat rapat. Dia apa pun dia naik kereta apa dia cerita dengan saya, "Dik, ayah tadi berlakon ni tapi dia very excited about this lah. This film dia very excited." Pertama sekali tribute tapi ni satu filem yang saya boleh katalah saya pernah berlakon sekali dengan ayah walaupun tak satu skrin. Filem terakhir dia betul daripada Adik Manja ke Fly FX. Ironik dia yang tu ialah dia hero, yang ni antagonis. So macam itulah saya nak cakap benda tu satu benda yang agak memorable lah bagi saya plus filem dia kan. Saya tak boleh nak kata lebih daripada yang saya harapkan. Yang sekarang ni penonton nantilah 30 April saya harap terhibur lah tengok. Walaupun babak dia tu babak yang bukan orang biasa tengok, babak baik kan. Tapi untuk saya personally dia adalah satu benda yang saya sangat-sangat sedih. Bukan sedih, sebab. So saya harap orang boleh rasa apa yang saya rasa. Kalau peminat yang macam yang bukan apa dia panggil fanatik ayah dulu, tengok pun saya rasa dia akan sedih lah. Wow, hebat Abang Dharma ni kan, dah tak ada dah sekarang. Assalamualaikum, saya Syafiq Dharma, merupakan anak kepada pelakon Dharma Harun Rashid. Saya pun berlakon dalam filem ni bertajuk Fly FX. Jangan lupa saksikan Fly FX pada 30 April di Pawagam berdekatan anda.